ketika ini okeylah, kalau kita tengok stadium ni telah mengalami banyak perubahan. Jadi kita dah sediakan banyak, jadi sekarang kita sedang menaik taraf track di sana. Dan sebenarnya dengan adanya setelah pemasangan tempat duduk di sana, kita boleh memuatkan dalam 12,700 untuk dan saya pasti bahawa semasa perasmian penutup nanti pasti stadium MPPJ akan berubah wajah. Bermeriah. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali kita di Ekspresi PJ di episod yang kedua. Ain, saya Auni dan host saya Ain. Ain, okey, kita nak ucapkan kepada semua yang telah menonton Ekspresi PJ yang episod pertama, yang telah like, share, komen. Terima kasih banyak-banyak. Kalau boleh sharekan lagi. Betul. Share lagi biar semua tahu tentang Ekspresi PJ. Support lah kan. Support. Okey, jadi untuk episod yang kedua ini kita ada tetamu jemputan yang istimewa lah ya. Siapa tu? Okey, kalau kita tengok dekat HR, ikut HR MPPJ ni, perkhidmatan beliau merupakan perkhidmatan yang paling senior. Apa makna kata senior tu? Yang paling lama tau. Kira ni super senior di lah. MPPJ ni dialah paling senior. Siapa tu? Kita nak tahu tu. Okey, tanpa membuang masa, kita kenalkan kita punya tetamu jemputan yang berusaha Tuan Azlan bin Haji Hassan, Timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya. Selamat datang Cik Nan. Selamat datang. Boleh ke Cik Nan? Boleh. Lebih mesra. Yeah. Okey. Selamat datang ke podcast Ekspresi PJ. Cik Nan dah tengok tak episod pertama? Tengok dah. Tengok dah lah kan. Okey, mungkin Cik Nan tadi paling senior. Cik Nan boleh ceritakan sedikit? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oni dan Ain ruang kepada saya untuk dalam Ekspresi PJ ni. Okeylah, nak kata paling senior tu mungkinlah kerana saya sebenarnya telah pun berkhidmat di MPPJ ni pada tahun 91 lagi. Saya ingat masa tu tuan-tuan belum lahir lagi. Belum lahir. Dah lahir dah. Ya, tahun 92 dan kini mencecah 35 tahun lah bersama MPPJ. Jadi diam tak diam lah tu selama 35 tahun dan saya rasa amat beruntung dan bersyukur kerana dalam masa 35 tahun ni saya rasa saya antara yang bertuah kerana dapat melihat evolusi PJ itu sendiri dan of course kepada MPPJ itu juga. Jadi saya fikir itu adalah satu pengalaman yang amat berguna, amat manis untuk saya apabila mungkin tak lama lagi saya akan meninggalkan ataupun jawatan di MPPJ ini, perkhidmatan di MPPJ ini, dan ianya akan menjadi satu kenangan yang amat berguna untuk saya. Ya, touching tau. Awal-awal dah start touching dah. Jadi kita nak tanya je. Tu nak tanya revolusi dulu daripada tahun 1991 berkhidmat sini. Memang Cik Nan memang anak jati Petaling Jaya ke? Saya anak Selangor. Anak Selangor lah. Okey, faham. Dan saya cuma saya banyak saya duduk di Shah Alam. Tapi semasa saya belajar dulu memang saya dengar tentang ketika itu MPPJ lah. MPPJ dan menara MPPJ itu ada. Dan cuma lah rezeki telah menentukan bahawa saya akhirnya memberikan perkhidmatan di MBPJ ni ataupun di MPPJ dan sehinggalah ke peringkat yang telah pun bersara dan telah pun melaksanakan tugas di MPPJ ni. Jadi kalau nak bercerita tentang evolusi ni, kalau dulu ketika saya masuk, saya rasa di MPPJ ni warga kerjanya hanya dalam 600 ke 800 orang ketika itu. Ketika itu kita dikenali sebagai Majlis Perbandaran Jaya. Dan seterusnya kita melihat perubahan-perubahan. Terutamanya perubahan itu berlaku apabila
Petaling Jaya itu yang satu masa dulu di mana Subang Jaya di bawah pentadbiran Petaling Jaya. Dan akhirnya pada tahun 96 saya rasa, kalau tak salah saya lah berlaku perubahan kawasan, pecahan kawasan, di mana ditubuhkan satu pembenaran yang baru, Subang Jaya, dan kita ambil alih di kawasan sebelah utara ketika itulah. Jadi sebelah utara ni kalau sekarang ni apa yang disebut sebagai bandar utama Damansara. Ketika itu bandar utama tu sedang dalam pembinaan. Lapang, tak ada apa pun. Hutan. Ya. Kita hutan tidak lagi, tapi lapang kan. Jadi tak ada. Jadi tapi alhamdulillah saya rasa dengan berkat kerjasama ataupun usaha di peringkat warga kerja MPPJ di bawah pengurusan dan juga rakan-rakan strategik kita di luar sana akhirnya kawasan PJ ni kalau satu masa dulu apabila kita kehilangan kawasan Subang Jaya tu, kita agak terkejut. Mana satu kawasan yang kita takbir tapi tiba-tiba hilang daripada kita punya bawah pentadbiran dan kita kena mengambil satu kawasan yang baru yang jadi dan kini kawasan-kawasan berkenaan telah pun menjadi satu landmark bukan saja kepada Petaling Jaya sebenarnya tapi kepada Selangor dan juga di peringkat Malaysia sendiri. Okey. Maksudnya Cik Nan ni dah kira otai tau kat PJ ni. Okeylah saya nak tanyalah, kalau lah ada member call, satu call je, bro Aznan nak sampai PJ ni, mana nak makan? Cik Nan nak bawa pergi mana? Kat mana tu? Okeylah, so makan di PJ ni sebenarnya banyak banyak tempat-tempat yang mungkin kalau yang mungkin tahu ataupun mungkin yang kalau dulu di depan kita panggil PJ State ni so kita ada makanan-makanan yang restoran-restoran yang lama lah tapi sekarang dah tak ada lah tapi kalau di tempat yang sekarang ni kita ada tempat-tempat, kalau saya lah saya suka pergi ke kawasan-kawasan lama terutama di kawasan-kawasan kilang di situ ada masih lagi mengekalkan cara penjualan yang ketika saya masuk dululah. Kira nostalgia lah daripada dulu sampai sekarang dia macam tu masih kekal rasa. Mana tu? Dia banyak. Ataupun kalau nak ke yang dekat sini, kalau nak petang-petang macam ni agaknya ataupun untuk nak cozy sikit, saya akan selalu pergi ke 1, 2, 3 Gasing tu lah. Itu banyak. Di situ agak tenang, minum sebagainya lah. Tapi bagi kalau rakan-rakan saya sebenarnya di PJ ni banyak tempat untuk nak menikmati juadah lah sama ada sebelah pagi ke tengah hari maupun malam. Jadi tak jadi satu masalah lah di Petaling Jaya ni. Betul. Dekat depan laman PJ ni pun dah macam-macam kan. Ada food truck dan sebagainya. Kalau kita ikutkan kan Cik Nan dah lama kan kerja di MPPJ, terlibatlah dengan dalam membuat dasar keputusan-keputusan besar lah yang MPPJ lakukan. Sebab orang dekat luar ni mungkin kurang tahu, cakap MPPJ tak buat kerja, MPPJ makan gaji buta, kenapa macam tu macam ni. Jadi mungkin Cik Nan boleh ceritakan sedikit orang kata proses MPPJ dalam membuat sesuatu keputusan tu. Baiklah, sebenarnya keputusan pertama sekali saya selalu bercakap tentang punca kuasa lah. Punca kuasa kita di mana? Sebagai PBT ni di mana? Of course kalau seperti biasa kita akan menggunakan Akta 171, 97 Akta Kerajaan Tempatan, dan biasanya kita akan gunakan Akta Jalan Parit dan Bangunan. Itu adalah bagi saya dua akta yang bagi saya yang memang sebagai warga kerja PBT ni dia harus faham tentang perkara itu. So di situ kita akan menggunakan kaedah-kaedah apa yang ada untuk kita membuat keputusan. Tapi bagi saya uniknya di PJ ni bagi saya kekuatan saya selalu bercakap di luar sana, ada rakan-rakan bertanya apakah kekuatan yang ada di Petaling Jaya ni. Jadi bagi saya secara peribadi saya merasakan kekuatan yang ada di Petaling Jaya adalah penduduknya. Bagi saya penduduk PJ amat very supportive dan very dynamic.
So mereka sebenarnya memberikan pandangan-pandangan kepada kita dan menyebabkan sebagai warga kerja MPPJ ni kita kena ikut ataupun kalau tak kita tak bersedia, kita kena bersedia dan kita kena selari dengan pandangan-pandangan mereka ni. Dan pandangan-pandangan mereka ni biasanya amat-amat bernas. Jadi dalam kita membuat keputusan, selain daripada kita menggunakan peraturan-peraturan yang ada, kita akan melibatkan penduduk. Ini bagi saya uniknya yang ada di Petaling Jaya ini. Dan saya tahu ramai rakan-rakan di PPJ lain juga mengambil kaedah ataupun contoh tentang bagaimana kita menggerakkan keputusan-keputusan yang melibatkan penduduk. Dan sekarang ini kita melibatkan penduduk dari pelbagai lapisan. Bukan saja mereka yang di peringkat umur 20 ke 30, sekarang kita melibatkan mereka yang di peringkat warga emas. Dan saya rasa mungkin Oni dan Ain pun tahu dalam situasi sesuatu tertentu, contohnya taman kanak-kanak, kita melibatkan kanak-kanak dalam memberikan pandangan. Jadi maksudnya di Petaling Jaya ni itu uniknya, di mana kita melibatkan semua golongan untuk memberi pandangan, dan akhirnya pandangan-pandangan ini akan mendapat impak yang baik untuk digunakan terutama kepada kemudahan lah. Dan memang tak dinafikan bantahan atau sebagainya, memang ada kerana kita pandangan berbeza, tapi segala pandangan tu kita ambil sebagai pandangan yang positif, yang membina. Jadi dan saya rasa itulah sebenarnya kekuatan yang ada di Petaling Jaya ini, iaitu penduduknya. Dan sampai sekarang oleh kerana saya dah hampir 35 tahun di sini jadi sebahagian besar terutama persatuan-persatuan penduduk, pemimpin-pemimpin masyarakat mereka saya kenal, saya bersama mereka. Dan kini kita bukan saja mentadbir dalam satu kawasan Petaling Jaya, tapi mereka ni adalah sebenarnya sahabat-sahabat saya lah. Itu yang saya rasa amat-amat unik yang ada di Petaling Jaya ni. Okey. So selain daripada tu Cik Nan, kita tahu kan MPPJ pun ada tajaan kepada sukan dan sebagainya. So kita nak tahu untuk persiapan SUKMA 2026 nanti, macam mana persiapan tu? Okey, bercakap pasal sukan ni sebenarnya Cik nampak aktif sukannya. Saya memanglah terlibat dalam sukan di Petaling Jaya ini. Macam-macam sukan dah saya bukan menceburi, saya menguruskan dan kita terlibat sampailah satu masa dulu kita pernah jadi juara di peringkat PBT, iaitu Mala, juara keseluruhan, dan juga kita pernah juga menjadi juara untuk Sukanun. Satu sukan yang bagi saya agak begitu kompetitif dan InsyaAllah tahun ni pada bulan 8 iaitu pada bulan Ogos, dan perasmiannya pada 15 Ogos tahun 2026 ni SUKMA akan diadakan sekali lagi di Selangor. Bila bercakap pasal SUKMA ni, bagi saya ianya ada satu kenangan yang amat manis untuk saya. Begitu nostalgia pada saya kerana ketika SUKMA yang pertama dulu dia adakan di Selangor, saya terlibat. Kita terlibat ketika itu dalam tahun 98 kalau tak salah saya. Jadi lama saya terlibat, dan ketika itu saya masih ingat di mana kita tidaklah terlibat dari segi infra atau sebagainya, tapi kita terlibat sebagai bapa angkat kepada pasukan Pulau Pinang ketika itu. Saya masih ingat di mana kita menyambut pasukan Pulau Pinang yang datang dengan bas. Kita tunggu selepas subuh di UiTM ketika itu. Jadi dan saya rasa saya amat bertuah kali ini saya InsyaAllah akan dapat bersama-sama lagi untuk menjadikan satu sejarah di Selangor, iaitu SUKMA yang kali ini yang diadakan kali kedua 2026. Dan kali ini peranan saya berbeza sedikit lah, di mana saya telah diminta oleh Sekretariat SUKMA Negeri untuk menguruskan kemudahan-kemudahan yang untuk sukan yang bakal diadakan di Petaling Jaya. Boleh sharekan sikit sukan apa, berapa sukan yang akan berlaku di kawasan Petaling Jaya ni? Okey, ketika ini setakat ini ada
7 sukan yang akan diadakan di Petaling Jaya. Walau bagaimanapun kita cuma menguruskan 5 kawasan sajalah. Maksudnya kalau saya ceritakan untuk 7 sukan ini, kita ada menembak, kita ada golf sebenarnya pada awal, tapi kemungkinan akan berlaku perubahan tempat. Selain daripada itu, kita ada basikal, kita ada hoki wanita, kita ada bola sepak, dan kita ada squash dan tenis. Jadi cuma kenapa saya kata 5 tadi, kerana 2 kawasan tu diuruskan di premis yang berbeza lah. Maknanya di kawasan Petaling Jaya, tapi bukan kita yang menguruskan. Itu di lapangan Sasa Menembak Subang. Saya kata kisah menembak tadi, lapangan Sasa Menembak Subang. Itu kawasan kita, tapi diuruskan dengan golf gitulah ya. Tapi lainnya seperti di stadium, di stadium BPJ sendiri yang akan diadakan bola sepak. Seterusnya kita punya di kawasan di Kelana yang akan diadakan tenis. Seterusnya di Astaka adalah untuk squash, di mana di arena adalah untuk basikal, dan seterusnya di hoki. Dan kita sedang giat sebenarnya menaik taraf infrastruktur ini untuk sebenarnya dan ianya menjadi satu lambang kebanggaan nanti di Petaling Jaya, kerana kita telah pun menaik taraf mengikut yang peringkat antarabangsa dan boleh digunakan selepas ini oleh penduduk-penduduk PJ untuk menikmati kemudahan-kemudahan yang bertaraf antarabangsa. Jadi maksudnya selepas SUKMA nanti bahawa penduduk PJ akan menikmati satu kemudahan-kemudahan sukan yang bertaraf antarabangsa yang telah tambah baik. Dan saya juga dipahamkan stadium MPPJ yang akan digunakan untuk penutup SUKMA nanti. So ianya jadi satu kebanggaan kepada penduduk PJ nanti yang akan bersama-sama, di mana kerajaan negeri telah pun memilih stadium MPPJ sebagai penutup SUKMA untuk tahun ini. Jadi kita pasti berbanggalah. Dengan adanya SUKMA ni bagi kesan secara tak langsung kepada PJ ni, betul tak Cik Nan? Kalau macam dekat stadium MPJ tu boleh muatkan kapasiti berapa ribu Cik Nan? Ketika ini okeylah, kalau kita tengok stadium ni telah mengalami banyak perubahan. Jadi kita dah sediakan banyak, jadi sekarang kita sedang menaik taraf track di sana, dan sebenarnya dengan adanya setelah pemasangan tempat duduk di sana, kita boleh memuatkan dalam 12,700 untuk dan saya pasti bahawa semasa perasmian penutup nanti pasti stadium MPPJ akan berubah wajah. Meriah. Jadi ini adalah komitmen kita bersama dengan kerajaan negeri. Jadi nak tahu macam mana perubahan wajah tu, kenalah pergi penutup SUKMA kan. Betul. Kita nak tengok apa perubahan yang BPJ, usaha BPJ juga kan Cik Nan. Okey, kita reverse balik sikit. Tadi saya tertarik dengan Cik Nan cakap bantahan. Mungkin Cik Nan ada tak pengalaman menerima bantahan yang kenapalah aku kena hadap benda ni? Baik, dia beginilah. Memanglah kalau kita buat satu perkara yang baru, memang cabaran kepada kita itu akan ada. Tentangan daripada mereka yang telah selesa dengan perkara yang baru tu, yang lama tu akan ada. Saya berpengalaman ketika kita buat LRT yang pertama, di mana bantahan daripada penduduk kita amat kuat, dari dan berbagai-bagai yang dikeluarkan untuk kenapa kita melaksanakan lalu kawasan mereka, dan katanya BC. Maksudnya datanglah bantahan tu datang dekat pejabat macam tu. Tak apabila kita berdepan dengan mereka lah. Kita biasanya kita akan mengadakan dialog dan sebagainya, dan bagaimana kita mengatasi masalah itu. Dan juga satu cabaran yang saya rasa amat kuat ketika itu adalah apabila kita melaksanakan one way loop. One way loop ini juga bukan satu yang cabaran. Betul. Apabila ramai kita punya pengguna mengatakan kenapa PJ membuat jalan sahala, seolah-olah dah tak ada kerja lain. So macam itulah kata-kata yang keluar. Tapi akhirnya sekarang ni
ternyata apa yang kita buat sebelum ini dengan bantahan itu telah menjadi satu keselesaan kan kepada penduduk dan kepada pengguna. Jadi tentang bantahan seperti itulah ini cadangan-cadangan. Banyak lagi sebenarnya pengalaman yang kita tempuh bersama, terutama ketika berlakunya krisis air dahulu. Krisis air ni sebenarnya melibatkan satu cabaran yang besar di mana kita bekerja 24 jam nak pastikan kita mengambil keputusan apa yang kita nak buat, dan akhirnya kita menjadikan tong tangki air yang besar yang kita letakkan di kawasan-kawasan tertentu di kawasan perumahan, dan setiap 4 jam okey, kita akan buat rondaan untuk pastikan air itu sedia ada. Dan ini satu cabaran yang bagi saya pengalaman yang macam saya perkatakan pada awal tadi, ianya tak dapat dijual beli. Itu pengalaman saya lah sebagai warga kerja MPPJ Tapi apapun sebenarnya apa yang kita buat adalah untuk kepentingan masyarakat, dan kita rasa amat beruntung kerana kita terlibat dalam perkara-perkara seperti itu. Okay. Kalau dah macam tu kan, hadap kan dengan cabaran-cabaran yang sebegitu, pernah tak Cik Nan ada rasa ni kan, penatnya nak kena hadap benda ni, kenapa kena hadap benda ni, dan macam mana Cik Nan bila dah balik rumah kerja kan mencabar kan, balik rumah nak switch off benda tu dan back to family routine. Okey, so dia biasanya ketika saya masuk dulu memang saya selalu berlawan dengan kehendak diri sendiri. Jadi maksudnya selalu saya tak puas hati tak puas hati kenapa bebanan kerja ni begitu berat di PBT ni selalu berlawan. Tapi alhamdulillah ketika itu saya ada yang saya anggap mentor saya lah kedua-dua bos saya, dan duka citanya kedua-dua bos saya telah pun meninggal kembali ke rahmatullah pada tahun lepas baru lagi. Yang kedua-duanya adalah bagi saya lah iaitu YDP ketika itu, mungkin penduduk PJ pun yang lama mungkin kenal, iaitu Dato' Mano Bado ketika itu, dan successornya iaitu Tuan Haji Kamarul Bahri yang bagi saya anggap mentor kepada saya lah. Kerana disebutkan ataupun diterangkan, dan sekini saya sampaikan kepada anak buah yang ada di BJ. So selalu mereka sebut, pertama kita kena ingat bahawa apa yang kita buat bos kita tahu. Kita kena buat. Kita kena ingat di situ jadi dan dia menyedarkan kita jadi bahawa kita tahu jadi apa juga nanti ganjaran dan sebagainya sebenarnya kita punya bos tahu yang diajar, dan kedua diajar untuk ikhlas. Jadi ketika itu Tuan Haji Kamarul cakap untuk kita kerja ni kita kena ikhlas. Dengar tahu ni. Untuk ikhlas, dan bila kita ikhlas, so kerja seberat mana pun kita akan rasa ringan. Jadi sejak teguran-teguran, bukan teguran lah, atas nasihat tu jadi masuk di pemikiran saya, dan saya ambil pendekatan ketika saya bekerja, saya takkan tolak kerja apa pun sehingga sekarang. Jadi saya anggap semua tu adalah satu penghormatan kepada saya, satu kepercayaan diberi oleh bos kepada kita untuk melaksanakan tugas. Dan kalau kita tak ikhlas dalam tugas, orang kata kalau kerja seringan kertas pun akan jadi berat. Jadi itu antara yang saya pegang untuk saya bekerja di MPPJ ni. Jadi kalau ada yang memang ada rakan-rakan tanya, so tak rasa masalah ke, selalu dengan macam-macam tomahan, macam lagilah pandangan-pandangan negatif. Saya kata pandangan tetap pandangan, tapi yang penting adalah kita menerimanya bagaimana. Dan kalau kita ikhlas dalam apa yang kita terima, so apa yang kita buat kita akan tak pernah pun jadi masalah. Jadi saya pegang apa yang dinasihatkan oleh kedua-dua bekas bos saya ini sebagai satu untuk saya meneruskan kerjaya saya di MPPJ. Dan alhamdulillah saya rasa apa yang ditegur, apa yang diberi pandangan benar belaka. Dan kerana saya walaupun penat, dan saya pun suka nak bercerita, kerana bagi saya kalau di PBT ni, kalau saya pulang ataupun balik
sebelum waktu maghrib tu macam pelik. Saya amat jarang sekali balik sebelum pukul 6 Betul tu. Okey, saya biasanya saya akan saya tak pasti kerana mungkin bukan nak bangga diri, tapi kita seronok bekerja dan kita rasa ikhlas dengan kerja tu. Jadi kita tak rasa pun jadi balik malam, memanglah kita balik malam penat dan sebagainya, tapi penat tu akan hilang apabila kita tahu bahawa kita buat kerja dan kita buat kerja dengan ikhlas, dan kita tahu dengan dan satu lagi lah yang saya nak kongsikan di sini di MPPJ ni, saya letakkan satu, sesiapa juga yang nak berjumpa kita adalah mereka yang nak minta tolong. Tak kisah daripada apa sudut pun, mereka datang berjumpa kita ni ada sebenarnya mereka memerlukan pertolongan. Contohnya untuk nak buat renovation ke, ataupun nak mohon menjaja ke, lesen dan sebagainya, sebenarnya mereka minta tolong kepada kita. Jadi apabila kita rasa kita dapat tolong, ianya satu rasa kepuasan. So itu yang saya selalu letakkan lah. Jadi setiap kali mereka yang datang berjumpa dengan saya tu, saya tahu mereka ni sebenarnya memerlukan pertolongan. Dan kebetulan kita berada di tempat untuk menguruskan. Tapi kalau kita letakkan itu pertolongan bahawa kita mampu ataupun kita ianya bahawa kita dapat menolong mereka yang datang berjumpa kita, saya rasa satu kepuasan lah. Hilang penat. Ya. So itu yang selalu saya letakkan, dan saya rasa itulah perkara-perkara yang saya gunakan untuk membolehkan motivate saya lah. Jadi kini, dan alhamdulillah lah. Itu yang buat rasa bersemangat untuk bekerja. Mungkin Cik Nan kan, saya tertarik lah. Saya nak tahulah sebenarnya kan, Cik Nan kan pernah start daripada jadi pegawai, pengarah pembangunan masyarakat, khidmat pengurusan, dan pernah jadi timbalan setiausaha pengurusan, dan kemudian menjadi timbalan Datuk Bandar Petaling Jaya. Hampir semua jabatan lah pernah rasa. Jadi maksudnya saya nak cakap apa bebanan tu memang rasa tak? Bebanan tu sebab jadi orang nombor 2 kan kat dalam MPPJ ni. Seperti yang saya katakan tadilah, pertama sekali apabila nasihat nasihat daripada bekas bos saya mengatakan, kita kena ingat bahawa apa yang kita buat, bos kita tahu. Jadi apabila kita melaksanakan tugas, kita tak perlu mengharapkan sebarang balasan pun. Kita laksanakan. Jadi dan apa juga yang berlaku ke depan itu adalah rezeki masing-masing. Tapi apabila kita melaksanakan tugas dan kita rasa ikhlas dengan apa yang kita buat, so kita akan rasa seronok. Dan apabila kita rasa seronok, kita setiap kali tu dia motivate kita dan motivate kita. Memang saya rasa saya seperti yang Oni sebut tadi, saya bermula dalam banyak tempat di MPPJ ni, sehinggalah kini menjawat jawatan Datuk Bandar, dan kini saya mempunyai peranan yang berbeza. Peranan, of course, saya akan membantu Datuk Bandar dalam nak pastikan segala perjalanan keputusan-keputusan itu berpihak kepada majlis dan juga kepada masyarakat lah. Dan memastikan bahawa semuanya kita ikut peraturan-peraturan tertentu dan pengalaman. Dan saya rasa saya bersyukur di sini kerana saya dapat support yang baik ataupun sokongan yang baik, terutama daripada warga kerja MPPJ sendiri, dan bersama juga begitu juga dengan ahli-ahli majlis dan juga pihak pengurusan, dan yang paling penting saya dapat sokongan yang baik daripada penduduk. Jadi mungkin kerana macam saya katakan tadi bahawa saya dah lama dengan penduduk-penduduk Petaling Jaya ini, dan saya dapati mereka sebenarnya begitu bersemangat untuk sama-sama membangunkan PJ ini. Okeylah. Saya nak tanya last. Cik Nan dah bekerja pun ramai orang in out bekerja MPPJ. Apakah satu sikap yang Cik Nan paling hargai untuk Cik Nan bekerja dengan orang MPPJ ni, warga MPPJ? Okey, pertama sekali saya rasa warga kerja MPPJ ni ada kekuatan dia sendiri. Kekuatan kita adalah kita saling hormat menghormati sama kita. Tak kira kita didudukan ke mana pun, bukan apa pun, tapi kita menghormati. Kita menghormati ni sebagai abang
kakak, adik dan sebagainya. Tapi juga kita sebagai jawatan atau kedudukan ataupun lapisan kerja tu kita menghormati. Tapi yang penting kita menghormati sesama insan. So itu yang ada di PJ ni, yang saya rasa kekuatan yang ada ya. Kalau dulu saya ingat zaman saya ketika masuk kerja, saya akan sering panggil lah abang, kakak kepada mereka yang lebih dewasa daripada saya. Tapi sekarang ni saya tak ada abang, tak ada kakak dekat sini kerana saya Abang paling Yang paling abang. Yang paling abang. so, saya ada adik-adik macam ni semua. Ada Oni, ada Ain semua sebagai adik-adik saya, dan saya anggap sebagai satu keluarga besar di PJ ni, dan apabila kita menganggap itu satu keluarga, kita boleh bekerja sebaik-baik. Kan barulah seronok Ain. Faham. Kita rasa family. Ya, saya itu yang saya rasa kekuatan yang ada di Petaling Jaya ini. Dan sebenarnya ianya bermula sejak dulu lagi. Bukanlah sejak saya ada, tidak kita mewarisinya pada abang-abang, kakak-kakak kita dulu. Sebelum-sebelum ni. Ya, dan saya harap nanti Ain, Oni lah akan terus Menyambung. menyambung yang kekuatan yang ada di MPPJ. InsyaAllah. Saya yakin melihat kepada apa yang ada di MPPJ itu sendiri sekarang ini, saya rasa kekuatan kita tu akan berterusan. Itu pandangan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak menarik. Banyak tau kita dapat belajar sebenarnya hari ni dengan insan yang paling senior di MPJ. Banyak kita Masa dapat pun belajar hari mencemburui. Macam saya cakap lah, kalau kat podcast ni kan Cik Nan, sebenarnya banyak tau nak sembang, sebab kita santai. Sebab bila lagi nak borak-borak macam ni, selalu Cik Nan pun sibuk tau. Kan. So kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Nan kerana meluangkan masa ya. Walaupun kita tahu tadi ada hal sikit, tapi tetap meluangkan masa untuk kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kesihatan Cik Nan semua, mudahkan segala urusan. Okey, terima kasih kepada Uni dan Ain yang beri ruang untuk saya santai. Jadi pada petang ni sebenarnya saya amat jarang nak bercerita tentang perkara-perkara tentang pengalaman dan sebagainya. Tapi hari ini hari yang saya rasa ruang yang baik, dan saya pun diberi peluang untuk bercerita pengalaman ini, dan mungkin pengalaman-pengalaman ni harap dapat ada baiknya, ada gunanya kepada mereka-mereka yang nanti di MPPJ itu sendiri, malahan juga mereka yang di luar sana lah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana ruang yang diberi kepada saya. Okey, sama-sama. Sama-sama.